So soalannya adalah, okey Dai, sekarang ni saya faham, dunia tak boleh jadi sebagai objektif besar. So, apa objektif saya datang kerja sekarang ni? Nabi dah jawab dah. Datang kerja, datang cari nafkah, membawa 3 niat ni. Dan 3 niat ni, siapa yang datang, contoh pagi ni, dia datang bawa 3 niat ni, kata Nabi SAW, dia ni, nanti kat Padang Mahsyar, dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya seperti bulan di malam. Dan Nabi sendiri sebut, ada sebahagian dosa yang tak boleh diampunkan dengan salat, tetapi boleh diampunkan dengan bersusah payah mencari nafkah, bekerja. Dan apakah 3 niat tu? Pertama, niatnya datang kerja supaya kita tidak jadi orang yang suka meminta-minta. Maksud minta-minta ni macam mana? Kalau kita tak kerja, kita ada tendensi tak untuk minta duit kat orang? Kan, menyusahkan hidup orang, hutang sana sini, minta kat mak ayah, pinjam 100 kat mak, kan? Adik-adik beradik semua kena tanggung kita. So, agama ajar kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya, bila kita meminta-minta, menyusahkan orang, itu bukan apa yang agama ajar pada kita. Agama ajar kita untuk put effort. Dan sesiapa yang suka meminta-minta, tuan-tuan ada tak kawan-kawan yang dia macam setiap bulan dia akan WhatsApp, pinjam, bulan depan datang lagi, pinjam. Selalunya orang macam tu, tuan-tuan jumpa lagi 5 tahun, dia tetap jadi orang yang sama. Padahal, kalau ikut logik, lagi banyaklah duit dia. Sebab yang dia pinjam tu kan tak bayar-bayar lagi. Kan sepatutnya, kan, contoh kan, selalunya memang redha je lah. Memang, tuan-tuan pernah tak macam transfer di dalam keadaan, aku tahu lah memang tak dapat lah ni. Kan? Sepatutnya duit dia lagi banyak lah sebab dia dapat duit daripada kita. Tapi kenapa hidup dia tetap sama? Tetap tak cukup. Kerana Nabi bagi tahu, sesiapa yang suka meminta-minta, Allah telah buka pintu kefakiran untuk dia.